flawless skin. Kerana apa? Kerana kulit ataupun gambar muka, wajah dan sebagainya bukan sahaja ianya disebabkan oleh luaran, bukan luaran tetapi merupakan dalaman. Jadi kalau dia bersih usus, penyerapan dia bagus dan menyebabkan kulit dia terbaik. Kalau kita jaga kesihatan usus dan perut kita, otak kita ni boleh menghasilkan hormon-hormon yang bagus untuk kita. Iaitu dua jenis hormon, iaitu serotonin dan melatonin. Ini yang bagus sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan usus ni cukup penting. Itu sebabnya BE mengeluarkan produk yang terbaik yang merupakan, kalau kita mendengar probiotik saja kan, orang promote ataupun jual probiotik, tetapi BE ni orang panggil 10 step ke hadapan. Kenapa tahu? Kerana dia mengeluarkan produk yang ada prebiotik, dia ada probiotik dan postbiotik. 3 dalam satu. Saya tengok dekat farmasi ke kat mana-mana kan, dia tak ada produk yang merupakan kombinasi daripada prebiotik, probiotik dan postbiotik. Apa beza dia? Prebiotik ini adalah makanan kepada probiotik. Probiotik ni adalah bakteria yang bagus lah. Dan postbiotik adalah hasil daripada metabolisme daripada probiotik. Jadi kombinasi daripada 3 ni, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kena rebut lah. Jadi apabila upline masing-masing buka untuk panggil order, pre-order, kena berebut tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kita cerita tadi, saya sengaja ambil tajuk tentang Shirutto kan. Kita rasa Shirutto ni dah cukup bagus tau. Dia main peranan yang berbeza. Shirutto peranannya adalah untuk immune system, sistem pertahanan badan. Tetapi untuk sistem pencernaan, mengapa ramai orang yang ambil ubat tu tidak berkesan? Bukan sebab ubat tu tidak berkesan tuan-tuan dan puan, tetapi disebab penyerapan ubat tu tak bagus. Penyerapan tu tak bagus kenapa? Kerana sistem penghazaman kita tak bagus. Kenapa? Kerana bakteria yang bagus tu dah tak ada. Saya kata di awal tadi kan, kita sepatutnya ada 38 trilion bakteria yang bagus. Tetapi apabila bakteria yang bagus tadi, yang sepatutnya 38 bilion dan trilion tadi tak ada, dan dia ni mati sebab apa tau? Mati sebab kita makan ubat-ubat chemical. Sebab makanan yang kita makan yang bergoreng. Kita makan makanan-makanan yang ada chemical. Contohnya hot dog lah, kita ada burger lah. Semua tu adalah bahan-bahan makanan yang tidak sepatutnya kita makan lah, kerana dia ada preservatif dan dia ada benda-benda yang itu. Yang ini sebenarnya menghancurkan bakteria-bakteria yang bagus dalam badan kita. Jadi apabila dalam badan kita tak cukup bakteria yang bagus, akhirnya badan kita tak boleh nak secrete ataupun tak boleh nak mengeluarkan hormon-hormon yang bagus untuk kita. Jadi kita nampak, pasal apa? Ada angin lah, kembur perut lah, ataupun sembelit lah. Dan keadaan-keadaan macam ni lah yang akhirnya menyebabkan berlakunya kanser usus, berlakulah kanser payudara. Kita tengok macam mana, sebab ni saya tengok satu video yang menunjukkan orang tu ada breast cancer tau, tetapi usus dia terlalu kotor. Usus dia tau. Jadi kita kata, macam mana ada hubungan kaitnya breast cancer dengan usus? Tapi memang betul, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau orang ada kanser kolon ataupun kanser usus, lagilah teruk dia punya tu. Jadi semua ni berkaitan dengan usus tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dah sepatutnya berebut tau. Bila upline kata, siapa nak pre-order produk yang baru ini, yang mana merupakan gabungan antara prebiotik, probiotik dan postbiotik, kena berebut tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini merupakan orang panggil satu lagi killer produk. Shirutto dah jadi killer tau. Ini adalah satu lagi orang panggil killer produk yang memang kalau kita nak tengok, kita tengok berapa gambar RCCA yang dia sebelum terbangkan, dia nampak macam flawless skin. Kerana apa? Kerana
kulit ataupun gambar muka, wajah dan sebagainya bukan sahaja ianya disebabkan oleh luaran, bukan luaran tetapi merupakan dalaman. Jadi kalau dia bersih usus, penyerapan dia bagus dan menyebabkan kulit dia terbaik.